Okey guys, kita mai dekat satu kedai ni nak makan tengah hari. Kedai ni nama dia Selera Warisan Abah. Banyak lauk kat sini kan. Hampa Google Selera Warisan Abah. Keluar-keluar daripada tu Taiping boleh singgah makan kat sini. Lauk dia pun banyak dan menarik, bersih. Yang penting bersih. Patin goyang ada. Patin dari Taiping, ikan kuala. Don't worry, be happy. Abang makan baju gila jari je lah. Kalau patin tempoyak. Nampak kan? Patin tempoyak kan. Patin daripada Sungai Perak. Tempoyak asal. Makan kuah tempoyak. First time aku makan kuah tempoyak. Dia masak patin lah itu abang. Ni abang pergi Pahang. Ni nak cek pi bawa. Abang balik patin. Baru marah tak makan apa itu. Dia dapatkan aku belah patin dalam kira, jadi aku tak makan. Hanya aku nak try makan. Aku ambil sikit patin. Tak pernah makan langsung. First time aku makan patin. Ni okey tak? Sedap, lembut. Dia lemak. Patin ni berlemak. Okay guys, makan 6 orang. Seorang 2-3 jenis lauk juga, termasuk ayam. RM80. Okey lah, not bad lah. Kedai pun best, besar, cantik, bersih dan banyak tempat parking kat belakang sana.